pokok di 24. Alhamdulillah, suatu ketika dulu terbantut, tak nak naik langsung, sekarang dah menjujut naik Alhamdulillah. Tapi sepanjang bulan puasa saya tak pedulikan lah, saya buat situ je, terangkan keliling dah, lepas tu tinggal. Maknanya selepas 1 bulan dapatlah semak-semak ni kan. Okey, tak apa, semak ni kita selesaikan kemudian. Hari ni dah tengah hari, dah terpacak dah ni. Saja kita ambil gambar dulu. InsyaAllah yang ni minggu depan kalau sempat kita terangkan. Kalau ada extra weed mat kita buat macam tu. Macam tu. Tapi ni nampak macam Alhamdulillah pokok ni dah tumbuh. Dulu ya Allah siannya pokok ni, dia kena serang teritip 3-4 kali. Tapi syukurlah. Apakah yang dia buat sampai jadi macam ni? Lepas hampir mati, terbantuk dah 3 tahun dah umur dia ni. Tapi dah mula nak naik. Yang penting ialah rawatan tanah dan daun. Saya buat rawatan tanah, akar dan daun. Rawatan tanah ni baja lah, air. Make sure air dia cukup. Lepas tu daun dia spray. Batang-batang pokok dia pun saya spray. Spray lah dengan untuk teritip. Saya pakailah racun untuk teritip. Albarol. Albarol lah saya pakai. Albarol dengan ivermectin kot. Memang berkesan. Alhamdulillah. Inilah hasilnya. Jadi tadi saya potong sikit-sikit lah dahan ni. Yang sempat saya pruning, saya buang sikit je. Okey, bagi dia terus membesar dulu. InsyaAllah minggu depan kita selesaikan masalah dia.